Kenapa kita menjadi kita hari ini? Berdasarkan kepada pertama pengalaman kita, experience kita. Oh, berdasarkan ni aku jadi begini. Lepas ni aku tak buat dah. Dia berdasarkan pengalaman dia. Ataupun berdasarkan kita kata faktor lingkungan. Maknanya keadaan yang mendesak contohnya, maka dia menyebabkan kenapa engkau merompak ni. Sebenarnya saya tak nak merompak ni, tapi sebabkan saya ada benda nak kena buat begini. Dia ada sebab faktor yang mendesak sebagai menyebabkan dia buat. Kenapa awak ambil okok ni, kenapa isap dadah ni? Dia ada sebab. Dulu aku tak isap okok, tapi kawan hari-hari kata ambil lah sebatang, kalau tak isu lah isap okok. Contoh macam tu kan. Dia kata jadi pun mereka pun ambil. Ni faktor-faktor menyebabkan pribadi orang tu berubah. Asal jadi baik tapi berubah jadi jahat, asal jahat berubah jadi baik. Ada faktor lingkungan, faktor tak dapat elak. Kita tengok ada mereka-mereka yang berubah daripada jahat kurang baik kepada lebih baik. Faktor apa? Diuji oleh Allah Ta'ala perkara-perkara di luar mungkin beyond expectation dia lah, menyebabkan dia pun berubah. Ini faktor-faktor. Jadi kita tahu, oh begini, kita tahu manusia ni begini, mudah touching, melibatkan mak bapak mudah dia terasa. Contoh antara faktor ajaran yang terdapat dalam lingkungan perkembangan mengarah kepada titik optimal yang dapat dicapai melalui proses pendidikan dan dakwah. Maka psikologi tadi libatkan juga keadaan pendidikan. Macam mana mak bapak dididik dia, ayah dididik dia, mak dididik. Mak didik dengan ayah didik tak sama. Mungkin ayah agak lain sikit tegas, mak dia kan kasih sayang manja dan sebagainya lah. Dia tidak samalah. Dan aspek dakwah yang berlaku tu.